Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersempena dengan sambutan Nuzul Quran, Alhamdulillah hari ini Pertis dengan kerjasama pelajar-pelajar Kolej Komuniti telah bergotong royong memasak bubur lambuk bagi diedarkan kepada pelajar-pelajar program pengajian Quran Braille Pertis yang terdiri daripada komuniti OKU Penglihatan. Dan Alhamdulillah dengan usaha ini, maka golongan OKU Penglihatan ini akan dapat merasai bubur lambuk yang banyak disediakan bersempena Ramadan ini. Dengan usaha ini, maka mudah untuk kita mengagihkan kepada komuniti ini yang berkumpul bagi mengadakan sambutan Nuzul Quran dengan mengadakan program pengajian Al-Quran.